Bila. Tengok TV ada Farin. Okey. Thank you, Baim. Ini penting. Okey. Main-main dalam sawah. Terkena batu, kaki terluka. Pak Kodi milah dapat hadiah. Kita orang tak ada ke? Okey. Minta maaf. Sayur kangkung, sayur bayam. Itu je yang dapat. Pak Kodi dah lama diam. Okey, minta maaf lah ya ni. Siapa nama tadi? Bijan. Bijan. Orang baru ke? Orang baru. Pendatang baru. Pendatang Aram. Pendatang baru. Tak, Bijan bukannya apa sebab abah saya pesan. Hadiah 2 je untuk Mila dengan Pak Kodi. Yelah, maklumlah Pak Kodi ni kawan lama. Dah tua pula. Kan nanti takut tak sempat dapat hadiah. Macam Milah ni of course. Lupa dah, Baim dekat luar negara tu belajar apa? Tak belajar pantun lah yang betulnya. Pantun. Belajar English literature. Dia macam dia English tapi dia lebih advance. Tapi ada lagi 2 tahun abah kan? Abah tanggung. Nanti bolehlah Baim ajar Mila. Mila boleh. pun minat nak belajar bahasa Inggeris. Kalau tuan nak tuition, belajar sama teacher. Kalau nak tahu Baim luar negeri, dia literature. Boleh Mila. Nanti kita keluar makan, nanti Baim boleh ajarlah Mila. Nanti Baim bawa Mila keluar makan. Baim ajar Mila Boleh. Baim, Ya. jangan Okey, Abah. jangan naikkan panas darah pada abah. Mila nak pantun lagi lah macam ni. Pantun Mila. Nanti. Jalan-jalan ke Tasik Cini, jalan dengan Kak Melah. Tak apa-apalah Pak dia ni menyampah. Abah. Sini dia Pak Din. Kak Melah di Tasik Cini, kaki pula kain tersingkat. Si Melah tu rasa dah lama mati. Jangan kau nak dekat-dekat. Ya ke tidak? Betul tak kita? Bulan 12 tutup sekolah. Kalau tak ada dialog, batuk pun jadilah. Sebenarnya saya nak pantun, Pak Din. Silakan Pak Kodi. Pergi hutan, tembak kijang. Daripada tadi kau asyik pergi je. Okey, tak apa, saya tukar. Tak ada masalah. Tukar. Dalam hutan, tembak kijang. Daripada tadi asyik dalam hutan. Okey, saya tukar. Saya tukar. Tak ada masalah. Pergi market, beli kijang. Kaki saya dalam makedang. Bila nak bagi hadiah pantun ni? Betul juga, banyak tak sabar nak ambil hadiah ni. Cepatlah Pak Din. Abah flight lama. Minta dia pantun. Jadi, Tak apa, saya umumkan dia. Umum. Umumkan dia. baik. Boleh silakan. Ni. Siapa? Bijan. Bijan. Sabar. Dalam kedai cari kan lupa. Dalam kedai sabar. Bukan senang tu nak pantun. Dalam kedai beli kelekong. Assalamualaikum. Tunggu. Ada lagi. Okey, pemenangnya Pantun dulu ke? 打高晒，打高晒。 Excuse me sir. Actually, I'm looking for homestay. You looking for homestay? Yeah, homestay. Dia tengah cari homestay. I looking for homestay. Homestay. I'm quite busy today. Dia Can you call me a short line? No. Dia cari ni rumah. Rumah lah. Rumah tumpangan. Rumah tumpangan. Mana tahu? Saya MC.